Nak tanya sikit, kalau misal kata hak makanan nak basuh ni, biasa kita pergi kedai mamak, kedai mana-mana kan. Mamak muter rendah, mana telur setengah separuh masak 2 butir. Contoh. Ada setengah tu ada tulis buat cak kotiau, dia tulis telur dibasuh. Tapi kadang-kadang kita tengok ada telur mamak ni tak basuh. Lagu mana? Lagu mana nak buat ni? Bukan mamak Kelantan ni. Tak nak kepastian Ustaz dari segi khabithah tadi tu lah. Jadi dia Ustaz Akil kata ada kedai tu dia tulis telur dibasuh. Telur dibasuh. Jadi persoalannya telur mamak tak basuh. Dah. Gitu. Tu yang saya dengar tadi. Dah telur dia jual. Telur dia jual 2 butir. Tu kena tanya mamak. Baik. Ini juga satu kes. Sebab itulah bila kita belajar, alhamdulillah, daripada gelap jadi cerah, daripada bodoh jadi cerdik, daripada tak faham jadi faham, daripada jahil jadi tahu. Tu kelebihan belajar. Nampak? Duduk balah masalah basuh telur. Dok basuh telur haram makan. Astagfirullahalazim. Sama macam kulit pisang tadi. Duk balah telur. Tu makan haram. Kedai tu haram makan. Apa? Telur dok basuh. Jawabnya mu ni jin ke bewok makan telur tu dengan kulit-kulit. Yang makan dengan kulit-kulit ni dak jin bewok. Tu je. Jadi kalau manusia dia makan isi, ambil telur, pecah buka, isi masuk ke kulit masuk juga. Kulit yang ada najis duduk luar. Masalah najis pada kulit telur hanya setengah-setengah kes saja kena bersih. Dalam di antaranya kes buat roti canai. Nampak? Buat roti canai ni memang dia perlu kena basuh kalau ada najis. Kalau dalam kes-kes di rumah masak goreng tak ada masalah. Telur tak usah kata disyokkan najis. Ada tiap ayam tepek di telur, tak ada masalah. Tak wajib basuh lagi. Yang wajib basuh roti canai. Kalau kita pergi kedai mamak, dia kata gua ni. Kalau dia panggil muter rendah. Betul rendah. Betul dia. Amat podce. Makna cepat roti telur 2. Baik, roti telur bila ada telur tu ada najis di kulit luar, orang yang minta telur tu dia minta isi saja, tapi dia kata telur. Jarang orang minta mamak isi saja telur, kulit tak nak. Tak ada. Dia kata roti telur. Makna telur bila dia pegang, tangan dia minyak basah, ada najis di kulit telur, lekat tak di tangan dia? Lekat. Bila dia pecah dia buang kulit. Betul tak? Isi suci masuk dalam roti. Baik, tapi tangan tadi dia pegang pula roti tutup. Faham tak? Pek. Mana dia basuh situ tangan. Situ baru kotor. Sedap tu Ustaz. Situ dah salah sebab tangan dia pegang kulit telur. Jadi kotor tangan lekat najis. Pegang roti kita pula. Lepas tu dia payah kesak dah. Kesak di roti kita. Pak. Oh ada lagi. Pak. Situ yang kita makan jadi bengong. Dengar dah hangguk dah ingat. Hangguk dah ingat. Makan tahi. Jadi benda ni. Situ wajib kena basuh. Kalau telur tu ada najis. Tak? Tapi kalau telur-telur di rumah orang puang dia pecah apa semua tu. Biasa orang puang dia nak masak telur dadar dan sebagainya. Bila kuali panas dah minyak panas, dia pecah dia buka. Maka dia buang kulit. Biasanya dia jamuh pula telur. Tak dah, dia guna sodek tau. Jarang orang puang awak dengan tangan pula. Nampak? Habis tangan-tangan tak ada habis. Jadi gitulah. Dah kali yang sebaiknya nak basuh, silakan. Tapi biar faham kat mana najis, kat mana tak najis. Barulah kita senang nak kontrol kehidupan. Taklah berat habis kena basuh belaka. Jadi macam mamak tadi, dengar dia kena basuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah Pah ni tahu jawapan dah. Jadi tak wah-wah kita.